Saka ialah satu perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang kamu satu ketika dulu tu. Nenek kamu dulu bela jin iblis. Nak apa? Dia nak kuat. Di buka tanah belum ada felda, belum ada fekra. Tutup kamu dulu buka 20 hektar tahun 50-an dulu. Bukan ada excavator pun masa tu dengan parang je. Hutan belantara, pokok balok besar-besar tiang masjid, dia tebas-tebas jadi padang bola. Kekuatan bagi mana kalau tidak bela benda ni? Geran mari tahun 70 ada. Ataupun untuk mendapatkan kekuatan, orang zaman dulu nak kuat penjagaan, nak jaga kebun dalam hutan tu, ubi, padi, tanam, binatang tak usik pun. Ataupun untuk mendapatkan perubatan, orang zaman dulu sakit dia tak pergi hospital, dia pergi untuk bomo dulu. Tutup nenek kita dulu. Ataupun untuk mendapatkan perbidanan, orang zaman dulu nak beranak, dia tak beranak hospital, dia beranak di rumah. Ni geng-geng umur 60-an ni semua beranak di rumah belakang kata bidan. Hidup pun boleh jadi AJK masjid. Tak? Ataupun untuk mendapatkan kebudayaan, orang zaman dulu tak ada handset, tak ada handphone nak main. Dia ada permainan-permainan tertentu. Di Johor ada satu tarian yang melibatkan saka baka. Apa dia? Kuda kepang. Orang Johor tahulah, kuda kepang bukan hinggap di sebarang orang. Tok dia dulu main kuda kepang dah, jatuh ke anak, jatuh ke cucu. Naik yang dibuat kuda daripada plywood je, lompat sama tinggi dengan kipas. Kekuatan bagi mana? Kuda kepang. Di Terengganu ada satu kebudayaan yang melibatkan saka baka. Apa dia? Ulik mayang. Duduk tepi laut nyanyi pulut kuning apa semua. Ulik mayang diulik puteri 7, bilang puteri 1 sampai puteri 7. Yang laut balik ke laut, yang darat mari ke larat. Itu pemujaan di Terengganu. Saka lah tu. Di Kelantan ada kebudayaan dia yang melibatkan saka baka. Apa dia orang Kelantan? Mai moyo, mai teri, mai dikir barak, mai gasing. Kalau tak percaya, mari bersama saya kita tengok satu kampung di Pasir Putih main gasing. Buat daripada kayu, ambil tali, capuk gasing. Ada capuk biasa, ada capuk luar biasa. Pak luar biasa dia perasak dulu malam tu. Dia kata, hei mamang tanah, mamang api, mamang angin. Dia kata, jangan salih. Mari duduklah dalam gasing aku ni, biar dia musing 2-3 hari tak berhenti. Aku nak benda, nak hadiah sidi guru, sidi aku, sidi berkat, kata la ilaha illallah. Masa tadi gasing, pung dia lambung. Musing. Orang lain 2 jam, 3 jam berhenti. Dia 2 hari tak berhenti lagi. Sampai jin kata padahal aku penat dah duduk pusing 2 hari dah tak pakai minum, aku duduk pusing gasingmu. Yes, itu pemujaan di Kelantan dengan syarat-syarat yang tertentu. Biasanya 7 keturunan. Ni 7 keturunan ni lama tuan-tuan dan puan-puan. Yes, dia duduk dalam tubuh kita, dia tidak mengganggu kecuali masa kita tua baru dia kacau. Berapa ramai orang tua-tua tuan-tuan dan puan-puan cepat nyanyuk, cepat lupa. Ni tanda-tanda ni. Sembahyang lupa rakaat depan saya dia ramai. Kalau sembahyang di rumah tak tahu rakaat berapa rakaat. Makin tua makin malas ibadat. Sakitnya lama 3-4 tahun sakit, tinggal kulit dengan tulang, tak mati-mati. Makan 3-4 pinggan, lebih banyak pada doktor makan. Dia sakit. Tok Bomo makan 2 pinggan, dia 7 pinggan. Orang sakit. Ni tanda-tanda awal ni, makan banyak. Lepas lepas ni kalau masjid kita buat jamuan, tolong tengok tambah banyak kali tu, tangkap jumpa saya. Dia ada saka tu makan banyak. Ingat, kadang-kadang benda ni duduk dalam tubuh badan kamu, kamu tak tahu pun. Terutamanya kalau ada depan saya orang Negeri Sembilan, orang Melaka, berhati-hati. Ada tak tolong angkat tangan? Buat pengalaman saya, sana banyak. Sana masih ada lagi nak mati, buka bumbung. Orang tua-tua belah sana mari nak pergi. Kalau tak percaya, saya pergi itu duduk bawah tiang seri, buka sili, buka bumbung, tengok langit baru boleh mati. Kata orang tua-tua, hadis tak ada sebut pun. Tapi kepercayaan, kadang-kadang Tok Bomo mati dulu, naik jatuh pecah kepala. Tengoklah TV 2 hari lepas, tengok TV 9, aduan jiwa saya buat di Sabah tu dengan Fitri Yahya tu. Yapi tuan-tuan dan puan-puan jadi boyo. Merangkak atas kapet masjid. Ekor gini, kaki dia. Tok Iman, Tok Bila kecil pala-pala lagi tak tahu mana. Saya kata Tok Iman tunggu, aku takut, aku Tok Iman bukan nak berubat kau ni. Dia kata, takut buaya. Dia tak tahu dia takut buaya. Sudah semayang dia tunggu, saya pegang 3 saat seorang atas kepala. Dia tanya AJK masjid, siapa dia ni jadi buaya ni? Ustaz dia ni, Tok dia dulu tangkap buaya. Kalau orang dalam sungai kat Sabah ni kena makan, Tok dia mari tepi sungai jetik air 3 kali, tok, timbul lah ada buaya. Ni cucu dia Ustaz. Yes. Takut belaan orang dulu-dulu.